Berdebar rasa di dada setiap kau tatap mataku. Apakah arti pandangan itu menunjukkan hasratmu? Sungguh aku telah tergoda saat kau dekat denganku. Hanya kau yang membuatku begini melepas panah asmara. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam tersenyum kepadaku. Kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku. Hi, welcome back to Irfan Daniel. This is your Tanah Kuagu Sabahan Boys. Okay guys, so hari ini adalah dimana hari first content comeback. Comeback. Kalau kamu tengok pun tadi Ipan punya intro baru, dan kamu tengok juga daripada konten Abang Alif, yaitu Ipan comeback dengan Siti Hazarina aka Farina. Okay, so macam biasa dimana kalau comeback ni kita tidak tahu lagi macam mana dia punya pergi, sebab ramai partnership yang unexpected, and kita ada Asri comeback. Asri comeback. Tidak silap Ipan, dua partnership yang comeback, iaitu Asri dengan Farina, tapi banyak partnership yang kuat. Kaina, Dauspika, Aiman Mira, banyaklah kuat-kuat. Kita dah tahu macam mana Farina 3.0 ni pergi. Adakah 3.0 Farina ni boleh lebih daripada 1.0, 2.0? Kita dah tahu. We don't know. So, first content adalah Ivan mau buat something. 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 Something apa? Kamu kena teman Irfan hari ini untuk setup. Bukan just something big, tapi something appreciation. Appreciate. So, kita mau setup apa? Tanpa buang masa, let's go. Kita pergi cari barang-barang dulu. Let's go. Hey guys, I'm back. So, saya baru selesai dari office, baru habis shoot konten HB. Now sudah sampai, sudah dekat my location, sebab saya mau buat dekat sini. And then saya nak pergi cari beberapa barang before Rina sampai. Okay, oh hitamnya bad light. Okay, saya mau cari beberapa barang sebelum Rina sampai, sebab saya bagi tahu Rina, nanti kau datang pergi tempat ni, and nanti aku call kau, kau datang tempat ni. So saya kena prepare everything, barulah kita call Rina. Alright, let's go. So saya sekarang dekat Mr. DIY, bukan promo tapi saya mau cari apa orang panggil tuh, sedikit barang dekat stationery, sebab saya memerlukan barang dari stationery. And yup, saya rasa saya jumpa sesuatu. So saya mencari ini yang pertama. Let's find another one, yang lain lagi. Let's go. Finally, alhamdulillah, saya jumpa beberapa barang yang saya cari. Now saya mau pergi bayar, and then kita pergi ke tempat yang saya ingin jumpa, Siti Hazarina. Want to set up first. Let's go. Okay, so guys, sekarang Irfan sudah sampai dekat tempat yang Irfan mau bawa Rina. So, apa yang bising nih, ketuk-ketuk nih? Tem-tem aku berkonten juga lah. Ketuk-ketuk. Ya. Ketuk Ramadan. Okay, so sementara Rina on the way ke sini, so Irfan ada beli this one, and this one. Kita buat dulu, and baru kita tunggu Rina. Let's go. Saya selalu cinta kau dengan sapu rasa, saya sayang kau dengan hati yang biasa, saya sayang kau. Rina mau sampai, so saya kena cepat. Cinta sederhana saya perjuangkan, kau percaya sapu janji. So saya rasa settle sudah.
So let's go. Kita tunggu kedatangan Lina and baru kita order air apa or anything else lah. Let's go. Rina, finally sampai pun. Lama juga lah aku tunggu kau. Apa semua ni, Pai? Apa semua ni? Ini adalah surprise untuk kau. Surprise. Terkejut? Terkejut. Nasib dah terkentut. Tak terkentut. Aku bukan macam Aslan. Aslan je kentut merata. Ya? Kan? Oh, alamak. Dengan kau dia tak kentut ke? Tak. Korang kan selalu lepak sama-sama? Tak, dia cover. Dia cover Dia cover. Bila dia Sebab nampak Harry kan. Dia ada apa-apa dengan Harry ke? Hah? Dia ada apa-apa dengan Harry ke? Tak, dia kan macam minat Harry. Harry kan kulit-kulit Korea tinggi apa semua. Jadi itulah dia yang Kenapa Aslan tak minat kau? hitam kot. Oh, tak suka? Dia nak suka lelaki hitam. Faham. So, ni aku buat ni. Sorry, ni dah berapa. Kenapa? Taklah comel. Ni untuk aku pakai tak? Untuk kau pakai. Nah. Aish. Jangan. Okey, Ni inilah hadiah untuk Rina. Kena treat Rina macam princess. Okey, okey. Boleh ke? Boleh. Tahu tak Col? Oh, gatal. Kau ni gatal sejak Ifat. Siapa yang try siapa ni sekarang? Mic terbalik. Macam tu. Oh iya ke? Alamak, habis aku tengok. Lah okey. Baru Ya. macam tu pun try ke? Lemah Ifat ni. Tak lemah. Tapi kau memang lemah dengan perempuan ni? Tak. Kau memang. Jarang sekali. Ya? Jarang ah. Maknanya kau lemah dengan lelaki lah? Aku bukan dos baju, okey? Kenapa cakap macam tu? Dos dia minat aku. Dos minat Oh iya ke? aku. Bukan dia minat Aiman ke? Tak, dia minat Amri. Minat Amri? Tapi nampak kena dengan Aiman. Tapi rupanya Dia Amri. terpaksa ya. Patut dia macam kurang minat Aisyah. Sorry, tersebut nama Aisyah, sorry. Kenapa pula? Kenapa pula mau sorry dekat aku ni? Okay, aku minta maaf sebab aku dah dapat buat yang special, yang sangat-sangat special sebab aku pun dah sangka kita Comel tak? Rina comel tak? Comel. Wah, serabut. Ini ada tu lah. Dan aku buat ni 3.0. Apa, Dah sangka. comeback? Ya, dah sangka. Aku pun dah sangka yang kita akan comeback. Kenapa kau tak sangka? Kau yang sebut nama aku? Okey. Kau sebut nama aku? Sabar, itu nanti aku akan tanya. Okay. Itu aku akan tanya. And sekali lah juga aku buat birthday kau. Ni bulan birthday kau kan? 3 hari bulan 7 kan? So, Bila birthday Ipan? next month. Iya ke? Ipan 8? Sama dengan Aisyah lah. Oh. Sama dengan Amri juga. Alhamdulillah. Oh ya, Alhamdulillah. Korang ni bagus lah tu. Patut korang macam ada satu sifat yang sama tau, tiga-tiga ni. Sifat apa? Korang macam keras kepala sikit. Betul, Korang betul. nampak baik, tapi korang sebenarnya ada pendapat korang sendiri. Ya. Betul tak? Ya, jadi kalau kami bertiga ni dah boleh discuss. Betul? Sebab kalau masing-masing kami ada kepala masing-masing. Yes, semua mau jadi ketua. Tapi tu yang menarik, tu yang macam Tapi perasan tak kalau bulan 8 ni semua nak jadi ketua? Ya betul lah kita cakap tadi. Dia macam ada kepala-kepala dia sendiri. Macam acah-acah ketua macam tu. Itulah. Menyampah sikit lah. Aku memang menyampah sikit dalam bulan 8 ni. Wah, Sebab dia macam annoying kan. Dia annoying. Kau sedar tak kau annoying kadang? annoying je. Kena macam ada silent. Amri dia ada annoying dia. Macam dia tu kan. Macam Aisyah annoying acah-acah barang dia tu. Aku? Kau tu tadi kau cakap tadi. Silent tu. Macam silent. Aku buat sebab Mike. nak tolong abe. Dah pelik ke kalau aku nyanyi ni? Tak pelik kot. Tak tahu. Tak pelik kot. Dan tu siapa lagi nak nyanyi? Kan. Lagipun aku suka Tio Lilin. So Okay.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Siti Hazarina. Happy birthday to you. Berbau lagi tu. Berbau lagi. Kenapa kau makan sendiri? Kau nak ke? Tak. Ini kau tak Aku tak makan kek. Okay. So, any wish? Oh ya, orang patutnya berdoa dulu baru tengok kan? Sama je lah. Rina harap semoga Syed Farina Rina tak minta banyak, cuma harap Syed Farina ni view dia cantik. Amin. Ada supporter yang sayang kita, yang support kita. Itu pun dah cukup. Itu pun cukup. Tak, sebenarnya kalau nak on top ni macam berat sikit. Sebab Berat sikit. saingan kita pun Berat sikit lah. Tapi bahaya. sakit, cukuplah ada supporter yang setia tengok video kita, yang suka dengan kerenah kita. Betul. Faham tak? Itu pun dah cukup dah sebenarnya. Aku harapkan, aku nak minta banyak pun. Aku minta yang daripada 1.0, 2.0 tu kekal ke 3.0. Kalau macam mana? kekal support lah. Momentum lah, momentum tu. dia. Tapi Ya. kalau lebih tu Lagi bagus. rezeki. Ya. Makan. Try. Aku tak tahu kau. Tak. Macam ni lah orang sama birthday. Dah kita berdua je kat sini. Wah. Tak? Tak. Kau kalau dengan aku kan, kau macam mahal Tak. Rina makan Rina makan suapan pertama. Okay. Kenapa Ipa pilih Oreo? Aku tak tahu Nanti kalau kan coklat. It's okay, Rina suka Oreo. Bismillahirrahmanirrahim. Aku main pilih je tadi tu. Any drinks you want to drink? Where the menu? Where the menu ah? Where's the menu? Where the minute? Itu bukan scan menu tu. Bukan. Kau mau air macam mana? Aduh, Ipan ni dah lama dengan Rina pun tak tahu ke favourite air Rina. Awak saya nak ais peach green sencha. Dah kita memang panas je. Oh, panas je? Sebab takut tak ada rasa minyak. Kalau ubat je tak ada. Macam ni Pan, Rina suka minum teh kosong. Teh kosong. Kenapa Ipan tak belikan Rina bingsu-bingsu ni? Nak ke? Kalau nak. Kena add on ice. Boleh. Boleh. Ipan bayar ke? Ya. Ni. Tak Oh, payah dia lah. dah, Ipan Rina makan saja je. Rina saja je. Makanlah Tak apa. nak. Ipan nak air apa? Rina belanja. Dia tidur. Ais kosong? Ipan takkan sebab dah Ja- belanja Rina jaga. macam-macam. Jaga. Jaga badan. Hamba ais makan. No ice. No ice. Ish, ada efek ke? Ais tak ada ais? Tak. Dia efek badan ke? Rina belum apa-apa dah ais dah ni. Awak, yang teh tadi hot lah, hot. Sorry. Hot. Bayar pakai kad tisu. Hutang boleh? Malu. Kau jangan malu kat aku baik. Okay. Berapa tadi? 70 sen. 70 sen. Okey, cek beg kuning sekarang. Cek beg kuning. Bukan. Wah, kau memang suka main lilin lah. Aku ada soalan. Soalan apa tu? Okay, sementara kita tunggu. Maknanya konten kita ni santai je dah ni. Santai soalan dia. lah, santai. Takkan mau direct ekstrim. Tak tahu, tanya je. Like, kita ada sebulan je Razab. Tapi itu pun belum tentu kan? Belum tentu apa? Belum Dari partner balik. Betul. So mana tahu dia sampai ke ujung-ujung kah? Kau nak lama-lama ke dengan aku Okay ya. Nanti bosan weh. Tak je lah. Lelaki ni cepat bosan. Siapa cakap? Lelaki. Lelaki bukan macam tu ke? Tak. Ya. Aku bukan jenis yang cepat bosan. Ya. Selagi orang tu struggle, aku pun ikut struggle. Kalau dia penat, aku penat. Tapi lelaki tak macam tu. Maknanya kau tak normal. Kau tak normal. Habis tu kau macam orang gila kan? Bukan. Mungkin kau tak tahu lah. Apa? Aku punya soalan ni dia easy lah. Few day before repartnership. Okay. Ya, aku kau memang nak lilin tu sampai ke bawah. Okay. Aku perasan. Biarlah Ipan. Allah. Buatlah Ipan jatuh cinta. Buatlah Ipan jatuh cinta. Amin.
tahu takut. Okay. Nah, beberapa hari ni kan kau banyak cakap Nuar. Aku tak cakap pun. Aku cakap Cakap dan Aku tak sedar aku cakap dia macam sebab Noah ni karakter dia menarik tau. Dia cakap kelakar. Aku selalu terhibur dengan Yes, aku sendiri pun terhibur dengan kan? dia. Tu je tak ada benda pun sebenarnya. And then Nuar pun mention kau banyak kali. Mention kau. Itu aku tak tahu kenapa dia selalu mention aku. Sebab kan maybe dia mau partner dengan kau and dia mau bawa kau ke dunia dia. Ya. Mungkin dia rasa aku macam menarik dan sesuai kau untuk konten Yes. dia dekat langit tu. Betul, sebab aku sendiri pun pernah masuk ke dunia dia. Aku pernah lah. Aku dah 2 kali bikin konten dia tau. Aku And I love langit. Thank you. Okay, and then ya aku So, tahulah what's yang memancing tu kan. Ya. Mana tahu dia mau buat lebih ekstrim dengan kau kan. That's why lah dia mau try. Sebab dia nampak kau ni macam yang kurang dekat kampung maybe. Nak macam tu ke? Maybe kau jaga Jaga apa? Tapi aku dari kampung. Aku pasal kampung. ya memang aku pun berasal dari kampung. Maybe kurang suka main dengan lumpur. Bilik nomor 1. Maybe kau kurang minat bermain dengan lumpur ke, hutan-hutan ke. Maybe. That's why dia memilih untuk dia pecahkan kau punya tidak minat tu. Betul. Tu aku tanya. And tiba-tiba last day before partnership tu, hari di partnership kan? Hari di partnership, kenapa tiba-tiba aku? Sebab nama kau? Kau nak tahu benda tu ke? Iya, sebab mengejutkan. Aku dah bagi tahu dekat Abang Alif. Kau dah bagi tahu ke sebab apa? Mau detail? Kenapa? Benda tu membuat kau tertanya-tanya ke? Kau nangis ke? Panas lah. Kau nangis ke? Biarlah. Okey je, tak ada efek apa-apa pun kalau letak ais. Yalah. Aku tak minum air sejuk. Ya. Betul, sebab tengah tu. Oh, okey. Faham. Apa soalan tadi? Sebab kenapa aku sebut nama kau secara tiba-tiba. Sedangkan aku asyik bagi hint dekat Nuar macam tu ke? Jadi dia membuat kau tertanya-tanya. Aku tertanya-tanya yang kenapa mengejut dan Asla pun. Asla apa sebut nama kau? Tak. Sebut Syami. Sebab before this content dia banyak sebut nama aku banyak sebut nama dia. Tapi bila jadi kau kecewa dapat aku? Tak, aku tak kecewa. Aku appreciate siapa yang pilih aku. Apa yang alasan kukuhnya? Okay, first of all, aku rasa dia tak ada banyak sebab pun. Sebab yang pertama antaranya adalah sebab kau rajin. Okay. Itu yang aku suka pasal kau. Sebab kau rajin dan sangat rajin dan Ke kau dah malas dah pergi menjak ni? Tak. Kau still buat konten kan? Masih buat konten. That's the main reason. Itulah reason utama dia. Sebab kau rajin, kau tak putus asa. Adakah disebabkan aku rajin akan membawa manfaat dekat kau pun akan ikut rajin? Aku harapkan macam tu. Okay. Tapi dulu pun waktu kau rajin buat konten, aku tak buat konten. Bukan? Betul tak? So dia macam apa-apa pun atas diri aku je sebenarnya. Tapi I need partner yang rajin dan ada misi dia macam tu. Jadi kau kan ada mission kau sendiri. Yes, tak? aku pernah bagi tahu kau. So I need someone partner yang maybe ada kelebihan dia walaupun ada kekurangan tapi dia ada kelebihan dia lain. Okay, faham. Macam tu. Okay, kalau ini dari side aku lah. Okay, before this, yes, memang kau mau capaikan mission aku and kau berjaya, yes. You did it well untuk naikkan aku. Kau rasa kau naik betul tu? Waktu tu aku naik, aku dikenali. Step tu lah, turning point dia. Turning point aku time Farina One. Time begini lah bikin rumah. Time begini bikin rumah. Bisa. And then di situlah 1.0 Farina tu, di situ aku dapat turning yang rupanya orang boleh suka aku je tak? Rupanya orang boleh suka aku. Oh, disebabkan ini. Ipan. Ya, bawa bergaduh ni kedai ni. Bawa bergaduh. Time-time begini juga dia buat. Like bang? Sabar. Okay. Kau dia berani betul. Aku berani. Jadi tu aku bila kau mention nama aku yang untuk pre-partnership kali ni, aku terkejut gila kan. Faham. Sebenarnya kan aku tak pernah sepanjang sebelum kau habis dah kata awal pasal partner betul tak? Betul. Tapi aku tak pernah terfikir pun kau. Aku terfikir waktu aku dekat situ. Waktu tengah nak partner tu aku macam
Siapa Aku macam tak teringat dekat Noah dah waktu tu. Okay, kalau aku pula, kenapa aku boleh sebut nama kau balik? Ambil aku sebut nama Asraf. Tak. Sifat aku, siapa yang appreciate aku, yang pilih nama aku akan pilih nama dia. Dan bila disatukan, aku akan jaga sebaik mungkin tu partnership lah. And Yelah kalau kenapa je aku cakap pasal partnership lah ni. iyalah. I will Pasal commit. real life off camera lah. Tak perlu kau cerita sini kau. Jadi, okay. 1.0, 2.0 kau kurang buat konten. Adakah 3.0 ni kau akan lebih daripada 2-3 konten kah? Sebab aku 1.0 aku berapa konten? 2 dapat 2 Satu dapat? Aku 2. Oh sebab 3 hari je. 3 hari je. Lepas tu yang kedua aku langsung tak buat. Oh ya, langsung. Aku buat satu. Langsung tak buat. Langsung lah. Terus aku ipat dah kau tak marah aku dulu. Sebab aku bukan macam the someone tu. Sama apa? Tak lah, yang tu pun tak marah. Tapi dia marah memberi manfaat. Dia pernah marah aku juga. Dan aku berubah juga disebabkan dia. Ya ke? Dia marah kau kenapa? Dia marah sebab dia tegur tak boleh buat macam ni. Kena gini-gini. Dan bila aku follow the flow yang cara dia ajar aku, alhamdulillah, maintain aku punya view. Itulah pentingnya mentor yang bagus kan? Yes, betul. And then aku happy lah bila aku dipartnerkan kau 1.0, 2.0, dia yang banyak tolong aku. Dia banyak. Kau lah. Dia tak lah, I mean macam dia tolong juga. Tolong. Aku jumpa dia lah, aku cari dia. Aku jumpa dia and then aku bagi tahu storyline aku. Then ni kena touch up begini. Dia tolong touch up lagi. Dia tidak ubah 100% aku punya storyline. Dia bisa cantikkan lagi lah. Dia cantikkan lagi. Jadi aku rupanya dia ada masuk campur juga dalam Farina 1.0, 2.0 hari tu. Yes. Jadi ni 3.0 ni aku belajar daripada 1.0 dan 2.0. Tapi still tak salah apa kalau kau nak jumpa siapa-siapa tak jumpa dapat. Betul. It's still okay. Kau pun masa 1.0 tu aku happy gila yang sebab kau pun bagi ucap Pan datanglah pergi booth aku Itu Aeon lagi tu aku masih ingat dengan aku Mascot. Kot tu. Aku rasa konten tu sedap. Sebab tu pentingnya konten pertama sedap. That's why lah. Tak sedap ke ni konten ni? Aku tak tahu. Tapi kita buat dulu. Takkan mau terus apa kan? Leka, saya baru jumpa dia balik. And then saya pun belum celebrate birthday dia lagi. Jadi itulah persoalan aku. Terjawab. And apa target before ni 1.0, 2.0 kau cap dekat aku, Pan, aku mau tolong kau capai target kau. Then yang ketiga ni kau rasa apa lagi kau yang bukanlah aku cakap aku mau minta tolong dari kau, cuma kau rasa apa lagi yang boleh mempop upkan, bukanlah aku mau orang ingat sampai bila-bila ni Farina ke apa, at least orang ni partnership ni best dulu, dorang appreciate each other. Mission aku sekarang ni yang paling clear lah dekat otak aku kan. Aku nak buat banyak konten Farina, aku nak buat banyak momen dengan kau. Ini semua tentang hati, coba pikir kembali. Janji kamu duduk cari karena alasan tak tabari. Macam pelik kah? Tapi dekat YT aku. Okay, boleh. Tapi kita push. Damn, pong. Aku okay kalau kau okay? Aku okay. Aku okay kalau. cuba untuk okay. Okay, kau bagi tahu je kau mau shoot dekat Sebab mana. kau memang free je. Aku free ya. Jadi pergi mana-mana aku on je. So anytime lah. Sekarang kau 24 so kan. So Yang ke-24. and aku pun mau say congrats dekat kau punya business. Macam first tu Soto Madura, Helen tudung lo, and then kau punya Soto Madura, and kau punya Semua Tuan Helen lah tu. kan Helen tu kan. Helen juga. So congrats. And disambut dengan jayanya. Aku happy Alhamdulillah. So next vision kau lah. Sebab sekarang kau masuk sudah 24 and mesti ke depan hari. Mission aku susah sebenarnya. Begini macam Naruto.
Bila kau tanya macam ni susah kan. Aku rasa aku dah fokus 3 benda je lah. Toto, Hairline, YouTube, YT. Oh, okey. InsyaAllah boleh. Boleh. Yeah, we can do it, Ipai. Siapa cap kita dah boleh? Ya, tu. Aku suka kau diri kau yang sekarang. Kau macam lagi confident. Kau ada pendapat kau sendiri. Dan kau tak bagi orang merendahkan kau. Tu aku suka kau yang sekarang. Alhamdulillah. Thank You you. really change. Siapa yang Yes. membuatkan kau berubah sebenarnya? Apa yang membuatkan kau menjadi orang lain? Ramai orang cakap Ipai yang sekarang bukan macam Ipai yang dulu. Macam mana orang boleh cakap macam tu? Mungkin Kau sedar tak diri kau dah berubah? sedar 360. Start bila? After aku balik dari umrah. Aku lebih confident untuk bercakap. Oh ya kot. Dan kau lagi relax. Ya. Kalau dulu kan kau macam Kau nampak sendiri. Yang tu kau yang dulu. Kau macam anxiety ke apa aku tak tahulah. Tapi sekarang kau macam lagi tenang. Mungkin degupan jantung kau lebih tu. Slow. Dulu mungkin Laju. aku tak tahu. Vibrate lagi. On kamera je mungkin kau terus berdebar ke apa kan. Tak tahu lah, kalau bagi aku itu and yalah, aku pun setahun lebih dalam bidang ni, takkan aku mau keep maintain tu benda. betul. So Bagus. I have to change. Ya. Dia sini sikit je. Setiap hari kau kena ada satu perubahan kat diri kau. Betul. Lepas sikit. Ayatnya pernah orang tu cakap dekat aku. Siapa? Orang tu. Oh. Kau tak mention dia lah. Siapa? Tak tahu. Aku cakap Harry. Aku pun mention dia. Jangan cakap pasal dia boleh tak? Oh, okay. Oh, okay. Okay, Rina. Macam adik kau. Okay, ni aku ada last question lah before kita end. Tak boleh lepas langsung bahasa Echa. Bukan. Aku bukan dah boleh lupa pasal Echa. Macam adik kau, dia seorang pemberani. Pemberani untuk, sekarang dia ada motor. Oh. Yes. Okay. Dia berani bawa motor ke. Dahsyat sangat tu. Kau rasa tercabar kan dengan adik kau yang pandai bawa motor? Before this kau pernah je bawa, tapi aku tengok kau bawa skuter lah. Aku tak pandai. Tercabar tak sebabkan benda tu aku tak minat. So aku macam tak kisah. Oh, kau tak kisah. Macam dulu Tapi kereta aku dah tercabar yang dia boleh belajar dulu. Sedangkan dia adik tapi dia yang bawa aku, dia yang bawa family. Ternyata aku tercabar macam kenapa aku yang kakak tapi aku tak boleh buat. That's why aku belajar sampai aku reti bawa kereta and sekarang aku bawa lagi sedap daripada dia. ya. Dia bawa pening kepala. Sebab dia laju dia macam Oh, bawa cincai. ya, memang dia bawa Dia bawa laju. Dia macam ni lah, aku cakap terus terang. Asyam memang gila kalau bawa kereta. Ya, Amri pun. Amri pun gila bah. Sesuai lah tu. Sesuai lah tu. Aku jealous. Approve. Aku Kamu jealous. muka. Buat apa semua kau muka? Kau ada gak rasa ingin bawa motor besar? Enggak, untuk just bawa belajar ya. Tidak tak pun ada untuk rasa. permanen lah, untuk mau ada motor tu. Aku tak ada rasa nak bawa motor, aku rasa nak naik motor je. Macam orang bawa aku naik. Oh, pelik pula. Pelik pula. Oh, pisang aku ni. Itu aku rasa, itu aku mau. Tapi Aku malu macam main clash apa tu kan. disebabkan kau dah boleh, aku Kau akan akan bagi boleh balik. kan kau. Okay, kita cuba. Okay. Aku dah cuba tapi tak boleh. Okay. Tak tahu lah orang yang tak reti ajar ke ataupun I need someone yang who really know about motor yang pandai ajar orang ke. Tak apa. Chill. Benda tu easy. Yeah? And kau akan cepat belajar. And kau belajar tu tidak akan stres. Yeah. Yes, trust me. Okay, tapi kau barat aku tahu kau macam Rina. Baran. Ramai orang kata kau barat pen. Okay, guys, kalau kamu tahu saya baran ataupun tidak, kita tunggu di next content saya, okay? Okay. Okay guys, thank you so much. Kita thank you for semua ni. Thank you juga. I appreciate. So happy birthday, belated birthday, okay? Terima kasih. Maaf lewat celebrate. It's okay. So guys, maybe that's all from us. Kita jumpa di next content. Maybe next content Rina akan post. And InsyaAllah. Wah, kau jangan. Okay, kasih jadi. Okay, then after content dia baru content saya, okay? Okay guys, so kita jumpa dekat next content. Wah. Rina. Bye bye guys. Assalamualaikum.